Ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat, mengancam untuk mencetuskan perang nuklear yang berpotensi memusnahkan dunia. Dalam video ini, saya Astora Jabat dari Bangkok akan mengupas isu ini dan menganalisis risiko yang mungkin dihadapi. Insiden berdarah yang meragut nyawa pelancong Hindu di Wadi Pahalgam, Kashmir pada 22 April lalu kembali mengingatkan dunia kepada realiti getir hubungan antara dua kuasa nuklear berjiran, India dan Pakistan. Mangsa dibunuh dengan kejam dan menurut saksi, para penyerang terlebih dahulu memastikan identiti agama sebelum melepaskan tembakan. Peristiwa ini tidak berlaku dalam ruang kosong, sebaliknya dalam konteks sosial politik India yang dikuasai oleh sayap kanan nasionalis Hindu dipimpin oleh Parti Bharatiya Janata (BJP) dan organ ideologinya Rashtriya Swayamsevak Sangh. Akar kepada ketegangan India moden terletak pada ideologi Hindutva, satu fahaman yang melihat India sebagai tanah air eksklusif bagi penganut Hindu. Bagi mereka, kewujudan Pakistan sebagai negara Muslim adalah kesalahan sejarah dan pembahagian India pada 1947 dianggap sebagai dosa asal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Ironinya, walaupun umat Muslim India tidak menunjukkan kesetiaan kepada Pakistan, mereka terus dituduh tidak patriotik oleh puak pelampau Hindu. Penindasan terhadap Muslim India semakin ketara apabila Parlimen India meluluskan Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 yang mendiskriminasikan umat Muslim. Rentetan itu, berlakulah rusuhan dan keganasan berdarah di ibu kota New Delhi pada 2020, sebuah gambaran nyata tentang jurang identiti dan ketidakseimbangan kuasa dalam demokrasi terbesar dunia itu. Wilayah Kashmir, terutamanya lembah Kashmir yang majoriti penduduknya Muslim, menjadi titik panas antara India dan Pakistan sejak merdeka. Slogan rakyat Kashmir, tidak untuk India, tidak untuk Pakistan, mencerminkan satu aspirasi unik untuk kemerdekaan yang tidak dihiraukan oleh kedua-dua pihak. Sebaliknya, India pada 2019 membatalkan status otonomi Kashmir, meletakkan wilayah itu secara langsung di bawah kawalan pusat, langkah yang menyemarakkan lagi ketegangan. Kehadiran pelancong Hindu dari negeri-negeri India telah menjadi simbol normalisasi politik di wilayah itu, tetapi serangan bersenjata baru-baru ini menggugat usaha tersebut. Justeru, timbul semula wacana lama tentang kemungkinan tindakan ketenteraan balas oleh India terhadap Pakistan dengan bayangan dendam yang belum terpadam sejak insiden Balakot 2019. India kini berada dalam dilema strategik. Ia mahu bertindak balas ke atas Pakistan bagi membalas kematian rakyatnya, tetapi pada masa sama tidak mahu mencetuskan perang berskala besar. Kenangan pahit Balakot apabila jet MiG-21 India ditembak jatuh dan juru terbangnya ditangkap Pakistan masih segar dan menjadi bahan cemuhan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Tambahan pula, China yang merupakan sekutu rapat Pakistan turut menjadi faktor pengimbang yang tidak boleh dipandang remeh oleh New Delhi. Tidak seperti persepsi umum bahawa Asia didominasi oleh persaingan asetar China, hakikatnya konflik tersembunyi antara India dan China melalui proksi seperti Pakistan adalah nadi sebenar ketegangan geostrategik di rantau ini. China baru-baru ini mencatat pencapaian geopolitik di Bangladesh sekaligus menambahkan tekanan terhadap India di kawasan yang dianggap sebagai halaman belakangnya. Dalam keadaan sebegini, tindakan terburu-buru India boleh menyalakan api perang di rantau yang sudah cukup tegang. Keinginan untuk menunjukkan kekuatan atau menebus maruah negara mesti ditimbang dengan risiko konflik nuklear yang boleh mengorbankan berjuta-juta nyawa.
Sebaliknya, penyelesaian jangka panjang memerlukan keberanian politik untuk mengiktiraf realiti pluralistik Asia Selatan serta ruang untuk rakyat Kashmir menentukan nasib mereka sendiri, sesuatu yang setakat ini tidak dimiliki oleh New Delhi maupun Islamabad. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.